Jangan berebut, jangan. Okey, diminta bertenang semua. Okey, hari ini kita setiap orang akan diberikan satu soalan. Satu soalan. Siapa nak mulakan dulu? Sini. Makcik. Netizen dan grup WhatsApp ni semua nak tahu. Umur dah 29. Kenapa tak kahwin lagi? Tak laku ke? Ataupun minta apa? Orang kata, hantaran tu harga bayangan. Makcik, Mak Lang. Concern tu Mak Lang yang jodoh saya, Mak Lang. Mak Lang punya tak nenas yang daripada tahun lepas tu, yang tugas kerja tu, resepi tu dah settle ke belum? Sebab kata-kata kita orang ni takut Mak Lang nak makan Mak Lang punya tak nenas tu. Roma Mak Lang. Sampai esok tu terus jadi arwah. Mana tu? Ada soalan lain lagi tak? Ada? Saya. Okey, adik soalan dia apa, adik? Betul ke? Raya tahun ni akak nak bagi RM1 je. Akak ingat kita orang ni budak kampung dia bagi RM1 je. Kita orang minimum RM5 tau. RM5 dia kata. Okey. Macam ni lah, wahai adikku yang sayangi. RM1 ke, RM2 ke, RM5 ke. Yang penting, ikhlas. Kalau tak nak, I tak kira. I nak kepek dengan you. I dah tak tahan. I rindu I tangan mak you. I rindu rendang mak mentua I.